So sekarang kita di hentian Gerik dan kita turun bas kat sini. Ini dia, semangat tak sabar. Ya. Sebab kalau yang nak pergi hiking tu selalu malam-malam dia akan singgah dekat situ dulu. Dia orang minum dulu baru dia orang pergi sebab pukul 3 pagi baru hiking. Ni kita orang kena camp dulu dekat Lawi. Pukul 9 malam sekejap lagi baru nak pergi Brunei. Sekejap dulu. Sambil sungai. Saya terimbau di sini adalah lebih kepada kita. Bukit Geluk dengan ketinggian 538 meter. Dipersilakan. Apakah perasaan 30 minit sebelum naik gunung Kurunai? Rasa nak berak. Nanti aku letak subtitle. So sekarang kita dah sampai dekat kaki bukit Gunung Kurunai. So sekarang apa yang kita tengah tunggu? Kita tengah tunggu orang lain sebab kita sampai dulu. Ya, banyak lori. Tunduk. Bangun. Normal pace adalah 45 minit. Laluan jalan balak sikit, lepas tu kita dah mula mendaki laluan berbatu. Sampai checkpoint 1 lebih kurang 45 minit. Okey, dari CP2. CP3 pusing. Naik CP4, naik lagi. Tik. Allah, naik lagi. Ya. Ini dekat ni. Ini dekat je. Sekarang CP2. Wow, terbang. Betul. Dia dekat je. Cuma dia CP1 30 minit, CP2 20 minit. So 50 minit total. kita nak naik sampai ke sana dulu. Checkpoint 3. Sikit lagi. Tapi sekarang ni gerimis halus. Cuma nampak awan kapet. Apakah perasaan? Apakah perasaan? Pertama letih. Kedua enjoy. Memang enjoy. So kita ada lagi tak tahulah berapa kilo kat sana. So letih memang letih tapi best vibe. Yes, tu. Nampak. Set, tak jadi ayat. Lihat. Berapa minit lagi bang? Nak sampai peak? Berapa minit lagi? Ni track dulu. Nak menuju ke peak. Tak nampak apa sebelah sini. Literally gaung. Aduh, perut pun dah lapar. Insya. Aku sedang menunggu sunrise. So, sekarang ni 6.52 pagi. Masih gerimis. Ni tak ada sunrise. Ni second time dia tak ada sunrise. Itulah tadi. Sini kita pergi di ada side.
habis kabut. Tiga puluh ada.